Cerita volleyball pula. Masa lawan sekolah mana first game tu 15 sama. Satu tiga idea kata payung Payung ayat budak dia pun apa seletak dengan budak kita ayat dia. Bomu ni bukan kita boleh main. Relax lah, enjoy the game. Jadi gol awal besar. Jadi menang 21 ni belah lah. Jadi ni lah. Ada. Game kedua lawan mana tahu. 21-15. Jadi Johor pula. Volleyball punya cerita. Volleyball sebelum ada bola. Jadi pada masa pusingan kedua tu kita dapat bye. Orang lain kena lawan. Kita balik. Kita masa tu kita nak WhatsApp. Hari Tina lah suruh ambil anak tu 2 orang tu. Rupanya kita tak ingat hari tu hari Rabu. Ada ku. Jadi baliknya dia suku. Jadi kita pergi denung, kita tak ambil lalu anak kita. Dia ada ni. Dipanggil apa? Resa untuk ayah lah. Untuk hari. Setiap badai uniform kena kondak. Beli tu. Tapi pun ni bagi budak uniform. Masa tu TKRS lah. Jadi anak kita duduk tarik dia kot. Kita duduk delay. Lepas tu Cik Anis coach utama ni kata nak start dah game. Kita pun ambil Zunung pergi. Dia molek siapa tu habis kita tanya urus dia bagi notice board update keputusan mana semai 3. Dia kata alah tengok lagi tak ada alah. Cikgu PT, cikgu Mausin. Bagaimana? Tengok kita tak ada kalah lalu, kita ingat kalah belah-belah. Apa 9? Oh, tak haji lah. Berat aja. Tak kena mana? Kita tanya teacher ni. Mana ni berat? Budak tak boleh main rasu. Shooting buruk. Berapa? Tanya budak. Apa budak boleh main? Cikgu tak ada. Kita tak ada dia tu. Tak ada tempat dia. Oh, dia semangat satu ya? Tak pernah bodoh kan? Dia training. Dia lepas sekolah. Dengan teacher ni. Pukul 1. Teacher ni ketok lah. Tak masuk dia lagi? Dia akan sekolah ketok. Tak masuk lagi? Royak macam-macam. Kita agak ke teacher ni. Sebab dia 5 tahun khusus guru. Di Temenggong Ibrahim. Boleh graduate. Semangat khabar-khabar. Budak royak. Kita tak ada tepi kok. Dia tak boleh main. Kita cerita ke sepupu atau awak. Dia tak confident diri kan? Padahal volleyball dengan bola lain. Kita punya cara. Volleyball dengan Sabi, kita kata jaga kaki. Dia masuk dalam. Sabi masuk PT. Lepas tu bola mari pula. Sorry, ambil. Akak. Maknanya kena dalam pemain ni kena ajar. Dia pelawan ni kena ajar. Tapi tak semacam bola. Lepas tu dia buat mistake. Kau panggil nama budak. Terus ball bagi kat center. Kendor kaki. Digging kendor kaki. Bagi kat center. Barulah bola tu tak dia. Macam teacher ni. Dia ajar rogo. Boleh bola tu masuk lalu. Tak ada teknik ni. Kawan ni ajar main 3. Main 3. Main macam sepak. Main 3 tak main rogo. Itu skillnya. Main rogo. Macam tahun lepas. Tahun lepas kalah juara bertahan. 2-3 mata. Dah kali kawin pun payung tu dia nak habis dah. Dia nak semata. Panggil budak. Masa tu 19-21 ni. 19 masa tu 18 20 gitu dah. Tak ada kapal lah tu. Jawabnya. Mana sangat geting kalau di hujung tanduk. Ayat budak atau aku nak tengok mung ni. Mulitah dia sekali aku tengok mulitah. Atau sikit banyak aku tengok mulitah dia. Sekali.
Tadi memberambak 23 mati. Tapi tak betul jauh lah. Dia 20, Raymond ni buat apa? 18 gitu lah. Kena belah jawabnya. Jam dia. Sekali betah macam ngus. Rapat dinding lah. Menang. Berjerit budak dia. Pak dalam kereta cikgu Dia menendok. dia jual dalam betah. Lepas tu tak rekod. Jadi kita klik volleyball tu. Tak. Klik ambil anak tu. Tuhan nak tunjuk. Kalau kita tak klik, apa tak tahu. Kita klik tu, jaga. Tika Anis ni cerita dari belik guru. Budak tak boleh main, cikgu nama tak ada tepi kau. Dia jadi cerita gitu. Budak, dia royak macam-macam habis buat dah. Dia je latih utama ni bukan gitu. Kita tu di Kopai. Dia bila tolong gitu ya. Jadi jurulatih utama. Tahun lepas dia memang kita. Tu pun latih tak sekerak dia buat. Kita buat hari Sabtu minggu ya. Dia sekolah tu tak dia main yang utama. Bitara sepak. Sepak tiap minggu ada tak mau. Cikgu idea tu memang dia di Kuala Lumpur dia sepak dah. Memang bisa sepak. Jadi dia buat naik sepak. Dia fikir kun ni tak pandai dah suka lain. Sepak tu ya. Dia jah gitu ya. Apabila kita tengok volleyball tu nak tuntut penyetek tu. Lepas kita angkat tangan, kita kata kita take over volleyball. Dia tak suka boleh disuku tu dah lepas tu. Sebab tak sihat penyetek bola tu ada masalah ni. Tak lima mula-mula terbakar, yang kedua baru jadi hari Selasa, mula-mula nak ayah. KBU tu dah. KBU buat dah 14 meeting. Terpaksa buat bulan. Ada orang report dalam sepak. Macam kebakiat lah. Kebakiat tak kena bayar kat 200 lah. Kalau boleh tina. Dia buat penyertaan wajib. Walaupun tak tahu okey. Tak tahu okey. Jadi kata baru ada 94 bos kalau. Jarak 200 ya. Tidak 18,000. Mana 12,000 lebih. Atas pun 200 ya tu kena. Tetap. Dia buat berapa 200 ya? Bayar nasmen lah main ngadir. Hak peliknya apabila dah habis pertandingan tu nak hantar budak pula wakil KBS Kota Baru Selatan ni. PBD ayak duit tak cukup, tak apa duit lain. Tak cukup. Tu kita pelik. Kita kata ada solat ni. Berapa nak bayar semen kena keluar? Dia bayar semen luar mengadir luar memanglah. Kalau dah tak dapat taraf. Tu tahun ni dia buat cikgu tu jadi semen. Jadi murah ha. Cikgu yang mengadir. Cukup Jadi pengarah panggil mu semua. Guru besar PPD apa. Dan nak suka main payah buat program. Kalau kan Tak boleh collect sebenarnya, tak boleh. 200 tak boleh. Maknanya kalau nak buat juga sekolah ke PPD ke JPM ke, dia kena buat satu akaun kebajikan. Macam JPM dia ada akaun dia. Barang tu dia kena audit. Sebab dia masuk dalam SISPA. SPATM masuk ke PPD. Bagi report. Jadi gila aku. Report cikgu ke? Itu aku say ya jadi gaya. Juta-juta tak apa pula. Payah program ni. Kamat Ustaz Bakri kata macam-macam nak buat. Suka olahraga. Bawa akak 20,000 tak boleh buat. Ina ada kekos 30. 20,000 lah. Untuk macam sajalah ada PPD macam. Dengan hadiahnya dengan gaponya. Nak bayar cikgu-cikgu lagi. Tak kena menutupkan panas saja. Dah. Bukan lawan. Kalau cikgu tidak sembarangan lah. Buat cikgu ada gaji dah. RM50 RM50 kali bukan RM30. Saya. Kalau ngadir bersepak. Kalau luar tak tahu. Ada kau cikgu. Kalau cikgu
Hanya 20 jam pun tak. Buka budak lah budak kita. Macam kata baru ni. Fikir kau di kusuk. Kau tak minta. Patutnya ia kena wui. Suruh tak biar. Untuk kita nak anak kita, anak sayang kita. Dah budak dah makan, dah halal. Cikgu ni biasalah habis duit. Lepas budak jadi. Tak ambil PT ke? Saya PT ke? Tak apa gerak. Tak jadi budak tu. Baca ayah dia duk gagak ke. Volleyball dia saya habis kita duduk tepi anak dia. Ya dia ayah dia ni nak marah ke cikgu, bang agak lah. Tak suka tu kita tak masuk anak dia. Dia nak memusuh kita. Maka dia kata kita tuduh anak dia lah. Dia pandang ke sikap. Tak kita raya. Buat saksi sara kan tuduh orang. Tapi kita boleh mimpi bola tu. Tapi kita bukan mimpi dia, mimpi Sanggih. Sanggih memang kita pergi bola petai lagi. Dia marah tu nama dia tak naik kan? Kita tak siap ambil dia lah. Yang nama dia naik kan? Kita awal lagi, kita tak siap ambil dia. Anak dia bukan tak anda. Tapi tidak kata bisa ada. Dia calon olahraga lah anak dia tu. Tapi tahun lepas dia main dah kita boleh dia ada. Jadilah. Boleh lah. Lebih wakil dengan lain-lain. Kalau 10 makan 7 lah anak dia tu. Iyalah. Tapi anak dia pun tidak kata orang tim tu cacat dah. Kalau tak ramah boleh main. So lagi kita ada penyajian dengan seorang budak dengan seorang muda. Budak ni tak main sekolah. Apa boleh pergi rumah dia. Orang selak lah bawanya. Dia tak main sekolah. Sebab apa? Ayah dia meninggal. Dia tak boleh terima kenyataan. Jadi macam mana? Dia suruh mak dia minta tolong kita pujuk anak dia ni supaya rajin pergi sekolah. Kita kata gini ya, kata kita tak ada cara lain nak tolong anak kak ni. Nak nasihat kita malah nak kerja banyak. Banyak ke dia. Kita janji nak ambil dia ni main bola. Lepas ni kak dia kena rajin lah sikit. Kalau sebelum ni seminggu, kalau sehari, 2 hari tak mari. Dia kata 2 hari tak mari, 3 hari mari. Lepas ni kak, biasa hari lah tak marinya. Hari lagi mari, gitu lah. Jadi lah. Anak dia tu menyepak sedap, cuma boleh terti. Kita ajak. Memari, aku nak ajar boleh. Pak cara. Orang Indo kita tak ajar banyak cara, boleh pak lah. Ya. Dia kok tak kerja lagi. Tak boleh Nasi lagi dah. Pagi hari nasi lagi dah. Kita tahu kita ni ada pertimbangan yang lain. Dia ingat nampak bola tu nak menang. Banyak kali hari ini kena. Kalau dia marah gini, ayah dia marahnya. Dia cak kita pilih kasih. Dia cak ni kita pilih kasih. Ada dekat foto sikit. Dia kata tak jadi dah bola dengan ini. Dia pakai dia. Dia kata apa nama dia nyalak. Gelpa. Dia gelpa tu. Dia. Dia. Dia kata ada 10 orang macam cikgu ni. Dia kata latih anak ayah boleh ada. Latih anak orang. Juga dia lepas. Kata apa dia. Budak ni. Dia apa ya dia takut tanggil dia. Yang anak dia tu. Dia lah tu ajar. Budak tak reti nak orang kata cikgu. Orang kata cikgu ni budak kalau menengah. Budak kalau rendah tak kira kau kan kata cikgu. Dia tak dikira anak dia. Anak ustazah menira tu. Yusuf tu. Atas mesej kahwin. Cikgu nipu. Cikgu ayat cikgu nak ambil saya tapi cikgu tak ambil. Ish cikgu.
Dia dah mesej gitu. Hebat ah. Tahun kita ayat dia, tahun depan aku ke mana aku kena ambil dah. Mu jane. Mu nak terbit sekolah lah. Ya. Hak budak main tahun ni macam Syafiq Adha, macam Adik Haris tu. Tahun lepas kita tak ambil dia. Hayat kita tak ambil dia. Kita simpan. Kita tak ada main bila main. Iris baru nampak tahun ni menjadi. Ngelah sekali Syahrir tu kita tak boleh make sebab dia bisa tackle. Jadi dia apabila tackle dia boleh tipping juggling automatically control ball kau main. Tapi cikgu tackle dia tak wui main bola. Takut lari setting kaki. Jadi masalahnya cikgu dia pegang budak dia. Tapi main nak lain. Dengan ibu bapa dah tu. Push. Banyak dia punya kekangan. Bola pula kontroversi. So lagi jadi masalah. Ada cikgu kata buat slot 18 lah. Jadi beramah budak beri CJ. PT tu tak say kata kekal dengan 15. Apabila 15 kita terpaksa buat pilihan. Kita nak drop budak ni nak masuk budak ni. Dia akan jadi masalah. Kita dah isi dah 13 nama. Tinggal 14, 15, 2 slot nama. 2 slot nama ni bukan 2 kita nak pilih ni. 4. Jadi 4 kita kena drop 2 ni. Mikir nak drop apa. Itu jadi pening kita. Waktu pula Email tu keeper sebenarnya. Dia bukan bisa pun keeper. Dia main pun dia tunggu bola. Dia tak reti tak tengok lah. Jadi sebab Elek ni tahun lepas adik dia ni main dah. Jadi Elek ni nak main. Saya nak main, cikgu saya nak main. Tak boleh awak. Kalau saya ambil awak. Jadi dua beradik kena main. Tak boleh. Awak redek dulu tahun ni. Tahun lepas awak dah main. Tahun depan pula awak main. Sebab tahun ni saya nak pergi ke abang awak. Abang awak terbit sekolah dah. Tahun depan tak ada dah dia. Jadi wilah abang dia keeper. Jadi okey lah dia keeper baru ni. Belaga, siap belaga dengan striker. Dia kata you will siku saya itu. Hakik kepala dia. Tak apa lepas tu berani masuk. Okay, dia jawab tu lah. Dia jawab kita kata tak tegam nak tolong anak dia. Sebab kita beli nasi dan kita beli lauk. Boleh bosok. Gitu. Dia dapat poin tu. Tu dia balas tu. Ayo dia balas tu. Dia kata kita boleh kasih. Dia kata kalau kita tak ambil anak dia nanti serah pula. Padahal kita kecek go lah. Dia jadi kepong. Jadi